Hampir 1 bulan lebih kita kumpul vaksin dekat dalam aplikasi Colorshot. So hari ni kita dapat claim RM100. So kalau ikutkan sebenarnya saya boleh je claim RM1 setiap hari. Tapi saya nak try kumpul dia punya vaksin, nak naikkan saya punya withdrawal ratio, nak tengok berapa saya boleh dapat. So betul lah sampai 100% korang boleh claim semua sekali duit korang. Dia sebenarnya sebelum ni kita dah pernah kongsi dekat korang macam mana cara kaedah pembayaran, cara nak claim apa semua. Kenapa banyak betul cek masuk ni kejap. So jom kita try claim. Nanti kalau duit ni dah masuk dekat dalam TNG, saya tunjuk bukti dia pembayaran pula dah. Nanti kalau duit ni dah berjaya masuk dekat dalam TNG saya tunjuk bukti pembayaran dekat orang macam biasa. Kita share nanti dekat dalam grup WhatsApp, okey? Mungkin esok duit ni masuk kot. Kalau dah masuk nanti saya tunjuk dekat korang guys. So jadi untuk minimum withdraw dekat dalam aplikasi ni yang korang boleh claim bermula RM20, RM50, RM80 sehingga RM100. Tapi untuk korang yang baru nak main, saya tak sarankan untuk korang naikkan lagi korang punya withdrawal ratio korang. Kalau boleh korang claim sahaja RM20 setiap hari. Tapi kalau korang punya persen tu dia tak naik, kalau RM20 korang hanya akan dapat 20 sen sahaja. So kira dia macam ni guys. Kalau RM20 korang akan dapat 20 sen, kalau RM50 korang akan dapat 50 sen, kalau RM80 korang akan dapat 80 sen, dan kalau RM100 korang akan dapat RM1. So nak naikkan withdrawal persen ni pula korang kena ada vaksin. Nak dapatkan vaksin dia ada dua cara. Cara yang pertama korang boleh dapatkan dekat bahagian daily task, dan cara yang kedua korang boleh invite orang. So kalau korang nak dapatkan vaksin ni, korang kena ada peti harta karun ni guys. Macam saya bagi tahu tadi, kalau nak dapatkan peti ni dia ada dua cara. Cara yang pertama korang buat daily task, cara yang kedua korang invite orang. Tapi kalau korang nak buka peti ni pula, korang janganlah baru kumpul hari ni terus korang nak buka. Jangan macam tu guys. Kalau boleh korang kumpul korang punya peti ni bagi banyak, lepas tu korang buka sekaligus. Kalau korang buka satu per satu, mungkin korang tak akan dapat vaksin. Kalau boleh korang kumpul dulu banyak-banyak, nanti korang buka je sekaligus. Mungkin korang akan dapat vaksin banyak guys. Itu saya punya cara lah. Sebab saya kalau nak buka kotak ni, saya kumpul dalam masa 2 minggu. 2 minggu sekali saya open. Jadi nak dapatkan vaksin ni, nak dapatkan kotak dia ni apa semua macam mana, nak masak macam mana. So macam mana cara dia, jom tonton video ni sampai habis. Kita ajar korang cara nak guna aplikasi ni. Let's go. So, cara yang pertama untuk korang dapatkan duit hijau, korang boleh main game dekat bahagian depan ni. Cara nak main game ni senang je. Korang kena cantumkan cecair ni mengikut warna. Kalau hijau, korang kena cantumkan dengan cecair warna hijau guys. Kalau warna merah, korang kena cantumkan dengan cecair warna merah. So setiap level korang naik nanti dia akan bagi random. Korang akan dapat duit hijau. Lepas tu korang akan dapat star. Star tu pun sama juga, korang guna untuk dapatkan duit hijau. Okey, katalah macam ni kan, korang tak tahu dekat mana nak letak lagi. Korang boleh buka lagi satu tiub, dan korang kena tengok iklan lah kalau nak buka tiub tu. Lepas tu korang boleh isi korang punya cecair tadi guys. So cara yang kedua, kalau korang nak dapatkan duit hijau, korang boleh buat dia punya daily task. Kalau daily task yang pertama, korang boleh tonton 2 video iklan. Korang akan dapat nanti satu kotak hadiah. Kotak hadiah ni sangat-sangat penting tau untuk korang claim korang punya duit hijau. Lepas tu korang boleh selesaikan 2 putaran. Aku salah sebut ke tadi? Korang kena selesaikan 2 putaran, korang akan dapat RM2 duit hijau. Kemudian korang kena main dekat dalam aplikasi ni selama 30 minit, korang akan dapat 80 sen. Lepas tu korang main game dan korang gabungkan botol tadi untuk dapatkan duit hijau. Okey, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, kalau nak dapatkan lagi duit hijau, korang boleh dapatkan dekat sini guys. Dekat bahagian bintang ni, macam saya bagi tahu tadi, kalau korang main game, korang akan dapat bintang dengan duit hijau. So korang kumpul semua bintang ni untuk dapatkan duit hijau guys. So yang terakhir, kalau korang nak dapatkan duit hijau, korang boleh invite orang. Satu orang yang kita invite, kita akan dapat RM6. Kita akan dapat duit hijau dengan kotak hadiah. Kotak hadiah ni pun penting juga tau. Sebab dekat dalam kotak ni, korang boleh dapat duit hijau dengan tabung uji ataupun vaksin. Vaksin ni lah korang guna untuk withdraw korang punya duit hijau. Kalau korang nak naikkan dia punya persen. Kalau korang punya persen tu sikit, dia punya withdraw korang hanya akan dapat separuh. Tapi kalau korang persen tu naik, kalau korang punya persen tu dia naik, korang boleh dapat banyak guys. Cuma nak dapatkan persen ni, nak dapatkan tabung vaksin ni, benda ni susah guys. Korang kena ada kotak hadiah. Nak dapatkan kotak hadiah tu dekat bahagian invite ataupun daily task sahaja. Kalau dekat daily task, korang boleh tonton 2 video iklan. Korang akan dapat satu kotak. So duit yang dekat sebelah kiri ni pula duit yang korang guna untuk withdraw. So katalah kalau korang punya duit dah cukup, korang pilih berapa ringgit yang korang nak claim. Tapi saya tahu benda ni bukan boleh dapat 100%. Sebab kena naikkan persen tu mungkin makan masa guys. So nak withdraw dia, korang kena add dulu korang punya akaun TNG. Masukkan nama korang dan juga nombor telefon TNG korang. Dekat atas ni korang masukkan nombor telefon, yang bawah ni korang masukkan nama korang. Lepas tu, okey, yang ini saya cakap tadi, kalau korang nak dapatkan RM20 tu geng, korang kena naikkan korang punya persen. Makin tinggi korang punya persen, makin banyak duit korang boleh dapat. Ataupun lagi banyaklah duit yang korang boleh withdraw. Kalau tak, korang hanya akan dapat 20 sen sahaja. Daripada RM20 yang kita claim, kita hanya akan dapat 20 sen. So korang boleh cash out tanpa perlu invite orang. Kalau nak
nak naikkan korang punya persen, korang kena ada vaksin. So nak dapatkan vaksin ni macam saya bagi tahu tadi, korang kena buka dekat kotak hadiah ni guys. Dekat kotak hadiah ni dia ada vaksin, korang boleh dapatkan dekat sini. Tapi tadi saya buka 10 kotak, semua dapat duit hijau. Susah nak dapatkan vaksin tu. So kalau korang nak claim, hanya akan dapat 20 sen lah kalau korang tak naikkan korang punya persen. Okey, macam saya bagi tahu tadi, kalau korang nak buka kotak ni ataupun korang nak dapatkan kotak ni, korang boleh buat dua pilihan. Sama ada korang nak invite orang ataupun korang buat dekat daily task. Kalau daily task, korang kena tonton 2 video iklan, korang akan dapat 1 kotak. Benda ni korang boleh dapat setiap hari guys. Korang boleh kumpul dalam masa seminggu, lepas tu korang buka sekaligus. So kalau korang tak nak naikkan korang punya persen, korang boleh claim setiap hari 20 sen guys. Okey, cara nak claim dia, korang tekan dekat bahagian bawah ni. Lepas tu klik cash out. So jadi saya rasa itu je lah kot untuk video kita hari ni. Kalau korang nak tanya apa-apa soalan, korang boleh komen dekat bawah video. Kalau tak faham, korang boleh chat saya dekat WhatsApp. Kalau nak tanya pasal aplikasi buat duit yang lain ataupun nak tengok aplikasi buat duit yang lain, korang boleh tengok dekat channel YouTube saya. Korang buka dekat YouTube korang, korang type buat duit tanpa modal channel. Okey, selamat mencuba. Assalamualaikum, semoga berhasil guys.